Dekat langsir tu macam dia selok. Selok langsir tu, apa panggil apa? Macam duk tengok macam tu kan. Lepas tu dia ingat laki dia lah. Kan? Dia kata tunggu apa masuk je lah. Kan? Dia habaq macam tu. Dia masuk macam ni. Cuk. Opa-opanya jin tu pergi tunggu dekat van tu. Nak balik sekali. Allah. Yelah dah bawa dah. Ya. Lepas tu bila dah proses dah rawatan apa semua tu. Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk klik video kami pada hari ini. Semoga anda semua dimurahkan rezeki, dilimpah kurniakanlah orang kata apa, kesihatan yang baik supaya kita boleh beribadah kepada Allah SWT dan mencari rezeki yang halal. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Okay, Alhamdulillah hari ini kita ada tetamu yang dia pernah main dah ke sini. Masa dia main dulu ni dia bujang. Lah ni dia main dan bergelar sebagai laki orang lah. Alhamdulillah. Apa perasaan dah berkahwin ni? Alhamdulillah, rasa seronok, happy dengan kegembiraan, dengan ujian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin berseri-seri kawan kita. Okay, saya perkenalkan lah. Nama dia Bat atau Badiu Zaman. Hari ni Bat ada satu cerita. Tak satu lah, rasa macam ada 3 cerita juga. Ya, betul. Ada 2-3 cerita yang nak diceritakan. Kalau untuk satu episod ni mungkin akan ceritakan 2 ataupun 3 cerita pendek dan dia akan digabungkan lah. Berkemungkinan insyaAllah. Menarik. Okey, jadi Badiu, tanpa kita berpanjang-panjang cerita, silakan. Okey. Hari ni aku nak cerita pasal orang beli jin berdekatan dekat Mekah. Untuk di Mekah balik jadi bomo di Malaysia. Wow. Dan ni cerita ni pada zaman sekarang mungkin perniagaan ataupun bisnes tu tak sama seperti mana pada zaman dahulu di sana. Yang ni cerita ni dia banyak berlaku pada dalam tahun 60 ke 70-an pada masa tu. Okey, yang aku tahu tu salah satu cerita yang berlaku dan dekat family berdekatan ayahku. Cerita dia bermula masa ayahku masih lagi muda. Ayahku tinggal di kawasan Alor lah. Dan rumah Tok Wan aku ni, belakang pada rumah Tok Wan aku ni dia ada rumah Tok Bomo. Rumah Tok Bomo dia merawat orang-orang yang macam kerasukan, jenis-jenis yang macam tu lah. Dan pada masa tu orang-orang Cina, orang-orang India yang mana kerasukan, orang Melayu apa semua tu banyak pergi ke rumah dia untuk buat rawatan. Maksudnya dia famous juga di kalangan orang Cina dan orang India lah pada masa tu. Dan salah satu customer dia ataupun pesakit dia lah yang datang pada masa tu, dia dapat satu gangguan daripada makhluk halus dan susah sangat nak buang. Susah sangat nak rawat. Dan depa tu pergilah merawat dekat belakang Tok Wan aku tu. Belakang Tok Wan aku tu pun dia adik-beradik Tok Wan aku jugalah. Dia adik-beradik Tok Wan aku juga. Bila depa merawat tu jin tu dia susah nak keluar. Maksudnya dia ahli lah dalam bidang dia tu. Jin tu dia kuat lah. Sebab jin ni pun kalau yang pengetahuan kita secara umum ni dia ada banyak jenis dan dia ada level-level dia lah. Jadi yang ada dalam badan kawan tu dia level yang tinggi sikit lah. Jadi bila dia nak rawat tu tak boleh, Tok Bomo tu nak rawat tak boleh. Dia recommend kan dan dia suggest kan, perkenalkan Tok Wan aku. Tok Wan aku ni dia tak merawat orang, cuma dia rawat bila contohnya macam orang-orang yang rawatan ni mereka tak boleh buat dan disuggestkan oleh orang rawatan saja, bukannya disuggestkan oleh orang awam.
Maksudnya orang awam ni tak tahulah. Tapi kalau macam perawat apa semua ni, kalau mereka tak boleh nak ni, mereka suggestkan pergi dekat tok wan aku. Tok wan aku ni diceritakan oleh macam pop menakan aku, adik-beradik ayah aku. Dia pengetahuan dari segi rawatan ni, dia tak tahu sangat untuk merawat apa semua ni. Cuma bila sehari sebelum orang nak merawat tu, apa panggil, dia ada dapat macam mimpi, lebih kurang macam tu. Macam dapat idea kalau orang sakit macam ni rawat macam ni. Macam ni kan. Esok tu ada orang main yang masalah yang sama. Oh, dapat alamat lah. Dapat alamat, dapat mesej kan. Dan masa orang tu main kat rumah tu, bila dia main kat rumah tu, apa panggil tok wan aku tu rawat tu, apa panggil tok wan aku cakap lah dengan jin tu. Cakap dengan jin tu apa semua tu, dia bagi tahulah, kata apa panggil, dia ada dekat dalam badan ni. Dulu dia menjadi kadam kepada satu orang Tok Bomo ni. Maksudnya dia ada tarikh luput. Tarikh luput ni maksudnya, tarikh luput tu apa panggil, macam Tok Bomo ni apa panggil, dia beli macam kita beli roti gardenia. Oh, kontrak lah kot. Kontrak lah, kontrak macam tu lah kan. Maksudnya bila dia tarikh tu, dia dah luput apa semua ni, dia bukan lagi jadi kadam pada Tok Bomo tu. Jadi masa tu dia dia lebih kepada tak pastilah, mungkin dia berlegar-legar ke macam tu lah kan. Dan dia suka kepada orang yang dia menumpang tu. Oh. Suka kat lelaki tu. Suka kat lelaki tu. Dan dia selain daripada kadam ni, dia lebih kepada macam macam ada Tok Bomo yang dia ada kadam. Ada yang Tok Bomo yang macam dia berkawan kot. Berkawan dengan jin tu. Kawan berdamping kot. Berdamping lebih kurang macam tu lah kot kan. Maksudnya ada yang jadi hamba jin tu. Ada yang macam orang kata macam apa tadi, berdamping. Berdamping macam tu lah kan. Jadi dia tu nak berdamping dengan orang tu lah. Dia kata dia selalu hadir dalam mimpi. Nak perkenalkan diri dia, nak ni apa semua tu. Dia bukan nak duduk pada dalam badan tu. Dia nak orang tu jadi Tok Bomo. Okey. Dia nak orang tu jadi Tok Bomo. Jadi mungkinlah dia ada belajar ilmu perubatan ke apa ke jin tu kan, kita tak tahulah kan. Jadi dan orang tu tak mau berurusan dengan jin lah. Bila tak mau berurusan dengan jin, dan jin pun bila dia masuk dalam badan orang, dia melakukan satu kesalahan lah. Betul lah. Kesalahan. Jadi Tok Wan aku tu, aku tak pasti dia rawat tu macam mana. Yang aku pasti pagi masa tu Tok Wan aku tekan ibu jari kaki je. Dan tekan ibu jari kaki tu, lepas tu panggil jin tu, dan Tok Wan aku buat perjanjian dengan jin tu. Buat perjanjian dengan jin tu, panggil perjanjian tu perjanjian tanam jagung. Maksudnya tanam jagung tu, kalau kata jagung tu tumbuh, orang yang dia berkenan tu akan jadi Tok Bomo dengan jin tu lah. Kalau kata tak tumbuh pokok tu, maksudnya tunggu kat situ dululah. Tunggu dekat jagung tu lah. Dan jin tu masih tunggu dekat jagung tu. Cerita ni berlaku tu dalam 30 tahun yang lepas. Okey. Tanam bertih jagung lah kot. Tanam bertih jagung tu lah. Biji dia lah kan. Tanam bertih jagung tu, tapi jagung tu panggil jagung yang dah tak boleh tumbuh lah. Dan tanam jagung tu dekat belakang rumah Tok Wan aku, berdepan dengan rumah Tok Bomo tu lah. Berdepan dengan rumah Tok Bomo tu kan. Tanam dekat sebelah pokok daun kari. Okey, sebelah tanam kat pokok daun kari tu. Dan sebelah pada pokok daun kari tu, dia ada tiang elektrik kecil ni lah. Lepas tu bila tanam dekat situ, panggil 30 tahun lepas tu, dapatlah lagi satu cerita. Apa tu? Dapat lagi lah satu cerita. Panggil cerita yang ni lah. Aku tak cerita lagi jin tu main daripada Mekah tu kan. Masa tanya dekat ibu jari kaki tu, panggil dia cerita lah, kata dulu ni ada orang beli dia dekat Mekah, apa semua tu macam tu lah.
Okey, okey. Jadi yang tu lah yang part yang apa, yang orang beli jin dekat Mekah tu. Ada orang pergi buat amal ibadah dan ada juga orang yang pergi nak buat benda yang salah. Betul lah. Faham tak? Jadi semoga kita semua ni dapat pergi tu membuat amal ibadah yang baiklah, dan semoga kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Okey, sama balik pada cerita tadi. 30 tahun lepas tu dapat lagi satu cerita mengenai pasal jin tu. Sebab masa tu adik-adik ayahku apa semua ni, mereka tak tahu sangat. Mereka tak tahu sangat. Ayahku tu tahulah, sebab ayahku masa tu ayahku dah besar dah. Adik-adik ayahku ni contohnya masa ayahku pergi keluar merantau tu, mereka tu masih umur-umur 6, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kecil-kecil lagi. Umayis lagi lah. Umayis lagi. Lepas tu adik ayahku ni dia ada dia masa yang berlaku tu lebih kurang dalam 5 tahun 6 tahun yang lepas lah. Kira daripada peristiwa tu lebih kurang dalam 30 tahun yang lepas. Jadi panggil adik ayahku ni dia seorang yang bagus, okey, pergi kerja, balik kerja, mayang apa semua, alhamdulillah. Cuma bila sampai satu hari tu dia berubah. Dia berubah tu maksudnya dia start jadi tak pakai tudung. Dia tua dah. Perempuan ke? Perempuan. Okey. Dia tak pakai tudung. Lepas tu dia pakai selok pendek. Pakai selok pendek apa semua ni kan. Pada orang kata apa? Pada waktu maghrib dia akan buka lagu. Lagu lupa dia buka tu. Maksudnya lagu-lagu yang rock, lagu-lagu yang apa? Orang kata apa? Lagu-lagu yang macam kelak macam tu lah. Lagu-lagu yang macam tu. Bila waktu maghrib dia akan buka lagu. Dia pakai selok pendek. Pergi kedai pun pakai selok pendek apa semua ni kan. Dia jadi macam tak berapa nak betul sangat. Dia buah-buah tu buah lah, tapi dia jadi macam tak berapa nak betul. Lepas tu bila adik-beradik yang lain pun semua tu nampak dia tu macam pelik. Bawa lah dia pergi berubat. Tak silap aku bawa pergi berubat tu dekat Kebun 500. Tak silap aku lah kat Kebun 500. Teluk Jemat. Boleh jadilah. Pi naik van. Nak pi merawat tu. Masa nak pi merawat tu apa panggil apa? Jin yang ada duk tunggu duk tunggu betih jagung tu. Ikut pi sekali. Dia ikut pi sekali tu pasal apa? Dia nak tanya dia nak bercakap dengan adik-beradik aku tu dekat depan Tok Bomo tu lah. Mai nak berubat ni, nak buang dia daripada tempat tu kan macam mana? Sebab dia masih menunggu lagi perjanjian tu. Perjanjian jagung. Kira dia salah faham ni. Dia salah faham lah. Nak pergi berubat tu, nak pergi berubat adik ayah aku tu. Tapi jin tu ingat nak panggil semua adik-beradik tu nak pergi tu, nak buang dia daripada tempat tu. Jadi dapatlah cerita tu balik. Maksudnya jin tu masih ada dekat situ lagi. Tak kacau sepau ke? Dia tak kacau sepau tu. Yang tu ada cerita dia juga. Ada cerita dia juga. Tapi tak tahulah kata yang tu jin tu ataupun tidak. Tapi gangguan tu ada juga. Tapi dia gangguan yang biasa-biasa ni je. Lepas tu masa tu lah yang boleh tahu kata jin tu masih menunggu lagi perjanjian tu. Kalau kita ni lupa apa semua tu dah lah. Dan boleh faham tak? Maksudnya tunggu jagung. Tunggu jagung. Maksudnya tapi dia tunggu tu, kalau jin ni memang sebab dia jenis pegang pada janji kot. Tak pastilah kan. Tapi kalau dia pegang pada janji, dia tak pergi mana, dia tak pergi tanya Tok Bomo yang apa nak bawa Cik Imah tadi tu kan. Dia tunggu di situ. Ya. Benda dia pun langgap janji jugalah. Mungkin. Ataupun orang yang mereka nak pergi merawat ni boleh
orang kata apa, boleh batalkan perjanjian tu. Boleh jadi. Sebab tu dia pergi sekali. Mungkin ada kena mengena kot. Ada kena mengena ke apa kan. Maksudnya proses untuk nak orang kata putuskan perjanjian tu ke apa ke, tu kita tak tahu lah kan. Jadi bila dia pergi tu, maksudnya masa nak rawatan tu, tengah duduk ni bunyi suara tu yang bercakap tu. Bunyi suara tu selalunya orang kena kasut. Bunyi ni kan. Hak ni dia duduk dekat dalam satu bilik tu, bunyi suara tu. Bunyi suara orang duk cakap tu. Dia macam duduk kat bucu tu, macam orang duk cakap. Dia tanyalah ni. Lepas tu panggil Tok Bomo tu, kata lah tak ada kena mengena hang. Tak ada kena mengena hang. Ambil balik ni balik. Rupa-rupanya jin tu pergi tunggu dekat van tu. Nak balik sekali. Allah. Telah dah bawa dah. Ya. Lepas tu bila dah proses dah rawatan apa semua tu, alhamdulillah panggil jadi okey balik ni apa semua ni kan. Yang tu tak silap aku panggil dia kena macam dia kena pukau. Dia bukan macam pukau lah, dia macam tengok mata dia ada kawan dia balik rumah apa semua ni. Lepas tu bila duduk sembang tu dia macam kena ilmu lah. Tak tahulah ilmu yang macam mana kan. Maksudnya bila dia tengok mata tu panggil dia jadi berubah. Jadi macam tak betul, tak tahulah kawan tak berkenan ke apa semua ni kan. Contoh macam tu. Lepas tu bila dah berubat semua tu, alhamdulillah okey lah. Lepas tu yang tak tahannya tu bila nak balik tu van tu berat lah. Masa pergi tu tak berat, dia ada juga. Tapi bila balik tu van tu berat. Tok Bomo tu kata jin tu nak balik sekali dengan apa. Duduk dalam van tu semua takut. Dah Tok Bomo tu habaq awal lagi, kata jin tu mungkin nak balik dengan apa. Bila balik tu berat. Balik tu dan mungkin jin tu masih ada lagi dekat tempat tu lah. Tempat tu lah ni jadi apa dah? Masih tempat yang tempat tu tak berubah lagi lah. Tapi rumah tu dah makin rosak apa semua tu. Tapi panggil belakang rumah tu still ada pokok lagi. Dan tak silap aku, pokok kari tu mungkin ada lagi. Tapi dia anak-anak sebab pokok kari ni bila dia tumbuh, dia akan tumbuh anak-anak dia keliling tu. Mungkin pokok asal tu dia dah mati, ataupun anak-anak pokok tu lah yang jadi rosak tu kan. Yang tu yang cerita pasal tu. Yang gangguan yang kecil-kecil ni, dia setiap kali nak kenduri, setiap kali nak kenduri, nak kahwin tu, akan ada suara orang menjerit pada waktu malam. Kenduri kahwin saja. Tapi yang menjerit tu contohnya macam orang tengah duduk basuh pinggan perempuan, menjerit macam marah. Menjerit macam marah, macam apa? Macam tak puas hati lah macam tu lah. Dia gangguan yang macam tu je. Lepas tu cuma dalam banyak-banyak kenduri tu, ada satu kenduri tu apa panggil apa? Yang ni yang dia ada gangguan yang lain sikit. Masa kenduri dia kahwin apa semua tu, ada orang menjerit juga malam. Lepas tu apa panggil orang yang kahwin tu orang perempuan, dia duduk dalam bilik tu, dia tengok macam orang duduk dekat pintu tu, dia ada langsir kan. Dekat langsir tu macam dia selok langsir tu apa panggil macam duk tengok macam tu kan. Lepas tu dia ingat laki dia lah. Dia kata tunggu apa, masuk je lah. Dia habaq macam tu, dia masuk macam ni, cuk, macam tu. Allah. Dia pula lah yang menjerit lepas tu. Lawan menjerit pula tu. Allah. Masa tu lah yang duk cerita balik pasal kenduri yang sebelum ni, Pekat-pekat lawan buka cerita lah. Jadi aku masa tu aku kecil lagi. Jadi aku ingat-ingat yang macam tu je lah. Tapi aku kan aku kadang bila balik raya ke apa ke, macam kenduri aku ada lah. Jadi apa panggil ada banyak cerita-cerita yang lain lagi. Jadi setakat mana yang aku ingat tu, yang tu lah cerita yang aku boleh kongsikan lah. Terima kasih. Aku nak tanya satu lah. Yang makcik yang tadi tu,
yang pakai apa? Yang pakai slot pendek. Lepas pergi berubat tu dia berubah ke ataupun masih sama? Sekarang ni kan alhamdulillah makin baik lah. Okay. Maksudnya dia dah jadi diri dia balik lah. Maksudnya dia tak ada pakai luar pendek, tak ada ni. Dia dah tak dengar lagu time maghrib. Sebab dia dengar lagu tu time maghrib je. Sama-sama bila azan tu dia akan pakai ni. Dia orang tua lah, dia tak beli benda-benda ni. Benda apa, earphone lah, apa ni kan. Dalam rumah berapa waktu tu? Dalam 40 lebih. 40 lebih? 40 lebih. Ya aku 50 lebih dalam 40 lebih macam tu lah. Ataupun awal 50. Kau tu lah. Tapi orang kata nampak, orang kata senang kalau orang Kedah juga lah. Nampak huduh lah. Nampak huduh lah. Bayar tu kan. Ya. Patutnya bayar tu dah ke arah, orang kata dah ke arah nak ke masjid dah. Ya. Tapi lepas tu okey balik lah. Lepas tu okey balik. Malah kita gangguan sajalah. Gangguan saja. Alhamdulillah. Jadi Badiu ada apa-apa lagi cerita ke yang nak share dengan kami? Kalau untuk episod ni aku rasa yang tu okey dah kot. Yang tu dulu. Yang tu dulu. Baik. InsyaAllah orang kata apa, cerita yang menarik, panjang, dan orang kata apa, sebenarnya ada 3 cerita kat sini. Dalam satu cerita ni ada 3 cerita. Orang kata agak apa kata? Cerita pasal jin jin Mekah. Orang beli kat Mekah. Lepas tu perjanjian dengan jin. Perjanjian dengan jin, betih jagung tu. Jumpa bomo. Jin menjerit. Dia cerita dalam cerita. Ya. Tak apa, insyaAllah Badiu ada cerita lagi. Jadi kita sambunglah di episod yang akan datang ni. InsyaAllah jangan lupa lah untuk tengok. Terima kasih Badiu dengan perkongsian hari ni. Alhamdulillah. Okey, baik, kita jumpa di episod yang akan datang. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk tonton video kami ni sampai habis. Mana yang baik ambil, yang mana tak baik itu buang jauh-jauh. Ya. Kita nak berhibur saja. Ya. Okey, jadi kan ingatlah, jangan tinggal solat, jangan lupa selawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.